Assalamualaikum murid-murid. Semua sihat? Murid-murid nampak tak gambar-gambar yang cikgu tunjuk? Nampak, cikgu. Apakah teknik yang digunakan? Teknik ikat dan celup. Ya, betul. Ini adalah teknik ikat dan celup. Hari ini, kita akan belajar tentang ikatan dan celupan. Sebelum tu, murid-murid tahu tak teknik ikat dan celup? Aktiviti ikat dan celup merupakan aktiviti mengikat atau menyimpul kain. Kemudian, kain dicelupkan ke dalam bancuhan pewarna fabrik. Mari kita teruskan media yang digunakan untuk membuat corak tidak terancang menggunakan teknik ikat dan celup. Nanti kita cuba sama-sama. Murid-murid semua boleh lihat buku teks muka surat 58 dan 59. Berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat teknik ikatan dan celupan. Antara bahan dan media yang boleh digunakan ialah kain kapas tebal, kain kapas nipis atau tisu serta pewarna dakwat, pewarna batik, pewarna makanan atau cat air serta beberapa gelang getah untuk mengikat kain. Setiap ikatan yang berbeza menghasilkan corak yang berlainan. Mari kita cuba sama-sama. Baiklah, murid-murid boleh buka YouTube cikgu di sini ataupun boleh rujuk buku teks masing-masing. Bagi murid-murid yang tiada bahan, murid boleh membuat turun aplikasi permainan tie-dye di telefon masing-masing. Baiklah murid-murid, jom kita buat ikat dan celup menggunakan aplikasi, nak tak? Jom ikut cikgu. Macam mana murid-murid? Senang tak nak buat? Jangan lupa cuba di rumah. Terima kasih. Jumpa lagi semua. Bye.